Surface Pro dia boleh cover 4 jenis arthritis tau. Osteoarthritis yang gejala utamanya kaku sendi, sakit sendi lutut. Terutamanya lutut lah biasanya arthritis. Okey, lepas tu ada rheumatoid arthritis. RA ni pula dia autoimmune. Gout pun sebenarnya gouty arthritis. Gout ni adalah salah satu daripada radang sendi. Bezanya gout ni adalah radang sendi yang disebabkan oleh uric acid berlebihan. Macam tu. So beza sebab je, tapi dia punya asasnya sama, arthritis, radang sendi. So rheumatoid arthritis ini pun autoimmune, biasanya berlaku dekat pesakit psoriasis. Yang dia sakit masalah kulit ni, ini dia. Lepas tu, so memang biasanya dia akan target gambar-gambar pun memanglah dia akan target bahagian ibu jari atau kaki lah. Tapi bukan setakat ibu jari kaki je. Dekat tangan pun boleh sebenarnya.